This is the best anniversary date yang paling memorable untuk kita orang. First time tau kita orang try full course meal Romeo and Juliet dekat Arte Monkiara. Serius, masa mula-mula masuk kat sini tu rasa macam masuk dunia lain. Design dia sangatlah extravaganza tau. Every dish yang dia serve ada cerita dia sendiri, and honestly this is the kind of moment yang korang rasa full of love with each other lah gitu. Jomlah ikut kita orang makan sekali kat sini. Oh my god. Thank you. Thank you. Thank you, Papa. So cute. Look at that. That's so cute. Mango. Aku tak pernah fine dining. So tengok ni. Aku tak tahu betul ke tak cara aku ni. Okay, let me scale it. Sekejap korang tengok ni. Dia pinggan betul ke? Oh ya Allah, jatuh pun. Kan? Makan. Macam kan nampak salmon roll kan? Lembut. Creamy corn soup. Creamy corn soup. Nak rasa dia punya Bubur jagung lah. oh ya, tengok betul le. Bubur jagung. Nak tunjuk korang ada bentuk le. Tambah. Jadi dia sedap. Masya Allah ni. Dia bukan jadi, dia macam cair kat mulut. Crunchy. Apa kentang? Dia macam mie. Mushroom dia ni. Oh. Shrimp dia macam hancur-hancurkan. Dia rasa fresh lah. Dia filet lah. Okay, jom makan. Lembut lah. Cheesecake lah, Abang. Oh. Sekejap, memang ada cheesecake macam ni. Macam mochi pun. Oh, sedap ni. Nampak tak? Nampak tak? Oh, dia lembut, tak tipu lembut. Oh, ya Allah. And dia just manis, dia sedap je. Manis tak manis sangat. Ya Allah.